Nak cari stiker note yang macam ni ke? Untuk model ni ada stiker note ni. Korang boleh grab yang ni. Jom saya review. Piano 61 key. Yang ni aku beli untuk anak aku. Dia nak belajar kelas muzik. Tapi nak cari piano kan mahal kan. So aku jumpa ni dekat Baik Kuning. Murah gila guys. Boleh lipat, tak payah pakai soket. Jom kita unboxing. Ini kalau nak beli kedai kan, harga dia So bila sampai, ini yang korang akan dapat lah. Dia ada bubble wrap yang agak tebal lah. Packaging dia memang solid, cantik. So korang jangan risau kalau korang nak order online piano. Ini nampak, dia datang dalam bentuk yang berlipat macam ni. Alright. So dia akan datang berlipat lah. Ni memang piano foldable punya tau. Jangan risau, nampak packaging dia. Ada polystyrene solid dan ada bubble wrap. Jangan risau. Then nak main dia, korang just buka macam ni. Okay, dah settle. Pink putih, cantik guys, cantik. Soket untuk charge dia dengan dia punya stand letak dekat sini untuk letak buku nota muzik apa semua kan. Untuk yang mereka belum hafal lagi keynote dia, korang boleh tampal dekat sini. Yang ni boleh cabut bila korang dah master. Pink putih ni cantik. So korang suka warna hitam yang basic tu pun ada juga. Cara nak on dia, yang ni tak payah pakai power socket. Dah bunyi lah. Alright, power socket ni untuk charge dia. So dia rechargeable lah. Senang anak korang nak bawa pergi kelas muzik. Okay, lipat dan kalau nak pasang on kat sini, tutup kat sini. Kalau tak nak bagi kita tekan. And then korang pasang kat sini, rechargeable. Nak charge dia pakai type C je. Audio jack semua complete, nampak? Senang anak korang nak bawa pergi belajar muzik macam ni. Cantik bercantik. Yang ni 61 key dan boleh dilipat tu yang aku suka tu. Alright. Okay, kecil. Akan dapat set yang macam ni lah. Dia punya note, dia punya user manual, kabel audio jack dan dia punya mic dia bagi free dan charger. Charger ni, tapi dia tak payah pakai power bank, power socket masa nak pakai dia. Dia rechargeable, nampak? Tak ada sebarang wire, dah boleh on. Ini button-button yang ada. Nampak? Itu dia punya music. So senang lah nak pakai macam ni kan. Kecil, solid, boleh lipat. Senang nak bawa pergi belajar piano. Bagi dekat anak. Nampak? Ini butang-butangnya ada. Ni volume button. Boleh slow kan. Dan boleh adjust kat sini. Ni tempo dia. Okay. Banyak ada ni. Alright. Alright. Start. Function. So kalau korang nak beli kan, korang akan dapat macam ni dekat Baik Kuning bawah.